Okey, seterusnya bahan yang ada dalam minuman Sihat Wan Diva ni ialah beras perang. Okey. Beras perang ni dia beras yang tidak dikisar atau separuh dikisar. Okey, ia sejenis biji-bijian semula jadi, lengkap lah. Ia mempunyai rasa sedikit berkacang, lebih kenyal dan lebih berkhasiat daripada beras putih biasa. Okey, itu antara kriteria adalah ciri-ciri beras perang ni. Okey, antara khasiat beras perang ni dia tinggi dengan kandungan serat dan antioksidan. Ia juga membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Okey, ia juga membantu menyokong kesihatan otak dan saraf. Ia juga membantu mengawal berat badan. Okey, dia mempunyai indeks glikemik yang rendah. Ia membantu mengawal kadar gula dalam darah. Ia kaya dengan antioksidan. Dia selamat digunakan untuk pesakit kencing manis lah. Okey, ia membantu meredakan stres, terutamanya kepada ibu menyusu. Okey, ia membantu menjaga kesihatan jantung dan ia juga membantu mengawal paras kolesterol. Okey, itu antara khasiat beras perang yang ada dalam minuman sihat Wan Diva ni.